saya Tengku Adib Ashraf bin Tengku Muzaffar Shah daripada SMK Kertih, Kemaman Terengganu. Apa yang saya dapat daripada program ni ialah saya dapat tahu matlamat saya tentang SPM 2020 dan apa yang patut saya buat sebagai persediaan untuk SPM 2020. Seorang banyak share tentang cara sebelum masuk dalam periksa, teknik belajar, cara belajar yang betul. InsyaAllah saya akan praktikkan semua tu dan saya akan cuba untuk mencapai matlamat saya. Terima kasih Sewan dan terima kasih RCG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurul Syazul Sulha binti Wan Saleh dari SMK Kertih. Terima kasih kepada RCG dengan Sewan sebab bagi tahu apa pentingnya jaga masa, cara-cara plan dengan cara-cara plan belajar dan terima kasih sebab datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Faikal bin Abdul Rashid daripada sekolah SMK Kertih. Apa yang saya perolehi daripada program ini, saya dapat mengetahui cara berkesan untuk belajar dan cara bagaimana untuk menyusun masa dalam pelajaran bagi menjadi seorang pelajar yang berjaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sewan dan RCG untuk datang kerana sudi datang ke sekolah kami. Terima kasih. Nama saya Sabarisa Adar binti Sabah. Saya dari sekolah SMK Kertih. Apa yang saya dapat hari ini adalah menimba ilmu dan